kalau MOT tak ada kuasa nak buat ujian kaki kencing terhadap pemandu-pemandu bas ekspres dan lori dan sebagainya, mereka can always minta bantuan ataupun buat operasi bersepadu bersama dengan PDRM, bersama dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan sebagainya. Betul. They can always do that. Yeah. Tapi kenapa mereka tidak ambil pendekatan sebegitu? Tetapi sebaliknya mereka menunggu sehingga ada kejadian yang meragut nyawa orang awam yang tak bersalah, baru kamu nak salahkan orang lain ataupun baru kamu nak beritahu pada rakyat, oh kita ada masalah sebegini. Selama ni buka mulut je, oh harga minyak turun kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Pendidikan jadi percuma. Hari ini dia perluasan skop SST ni, pendidikan pun kenalah. Pendidikan pun kena bayar tambahan. Tapi Anwar cakap Apple dengan Orange dah tak ada lagi dah. Kang saya maki kang. Encik avocado tak faham. Benda-benda besar seperti pendidikan, kesihatan, a lot of very intrinsic things that is needed ni kan. Bila you SST kan benda tu, macam mana dengan rakyat? Adakah mereka akan berupaya untuk pay this extra cost? Bertemu kembali dalam podcast Sembang Santai episod ke-15 bersama saya Sanjeevan dan Hi guys, saya Sudan. Apa khabar Sudan? Baik. Baik. Sanjeevan macam mana? Bagus. Hari ni pun sebenarnya saya tengok ada isu tembak-menembak lagi Oh ada lagi Ada lagi. Saya tengok bercakap mengenai isu tembakan minggu lepas. Tak habis-habis tiap-tiap minggu ada. Ada lagi minggu ni juga. Tapi minggu ni kita ada lebih banyak isu yang perlu kita Ya. Saya rasa episod yang lepas kita sudah bincang mengenai kes-kes tembak-menembak ni kan. Saya tengok video tu pun ramai juga tengok kan. Betul. Saya harap benda tu membawa kesedaran di kalangan rakyat kita, dan juga saya harap pihak polis dapat membuka mata mereka dan siasat dan tangkap mereka-mereka yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan sebegini. Dan I think they should never leave any stone unturned, and perlu cari penjenayah-penjenayah ini sampai ke lubang cacing. Benar. Baik. Jadi Sudan, saya rasa kita hari ini salah satu topik yang kita nak bincangkan adalah satu masalah yang dihadapi oleh rakyat biasa, yang membawa ketakutan pada rakyat, iaitu pada mereka-mereka yang travel melalui bas ekspres. Sebab kita tengok kebelakangan ni adalah banyak kes kemalangan melibatkan bas ekspres, kenderaan muatan berat dan sebagainya. Baru-baru ni ialah kes kemalangan di Greek. Betul. Pelajar UPSI tu kan? Yes. Very very sad to hear. Very sad, yeah. And then tapi sebenarnya tahun 2025 ni dah banyak kes sebenarnya. Betul. Kan? Itu dekat Melaka. Yang itu dekat Greek. Dan obviously dekat sini menjadi isu ni, apa tengah terjadi? Kenapa begitu banyak kemalangan maut? So then saya rasa kita tak patut berhenti setakat bas ekspres yang terlibat dengan kemalangan ataupun kenderaan berat terlibat. Baru-baru ni beberapa hari lepas ada bot terbalik. Ya benar. Yang telah meragut 3 nyawa. Dan saya baca dalam berita mengatakan bahawa boatman tu berada bawah pengaruh dadah. Betul. Dan ada kes lampau. Kes dadah ke kes apa, tapi ada rekod lampau. Yeah. Jadi yang lebih menyedihkan dan lebih mengejutkan adalah
dikatakan bahawa syarikat itu beroperasi tanpa lesen. Ya benar. Mhm. Jadi bagaimana benda ni boleh terjadi Mhm. in the very first place? Ya. Bagaimana mereka membawa begitu ramai penumpang menaiki feri mereka, tapi mereka boleh beroperasi tanpa lesen yang sah? Mhm. Dan apa kerajaan buat? Hmm. Kenapa kerajaan tidak ambil tindakan sampailah kejadian yang meragut 3 nyawa tu terjadi, baru nak kata, oh syarikat tu tak ada lesen, boatman tu ada bawa pengaruh dadah. Biasanya bila mereka ambil drivers ataupun boatman lah, mereka takkan buat check ke untuk Itulah saya pun pelik dadah, student. ya? Or at least contohnya macam bas tu, bila dah accident, kenapa mereka tak buat ujian check sama ada orang tu ambil dadah ke tak? Because Setuju. last time I remember it's a basic thing kan. You want to check and find out the cost. Tapi rupa-rupanya saya dengar mereka they didn't do that. Because apparently they didn't have MOT especially did Hmm. not have the power to do that. Hmm. Which is very interesting. I dengar hanya PDRM dan obviously kat ni AADK lah, Hmm. agensi dadah yang boleh buat ujian. Hmm. MOT tak boleh. Sebab dulu sekarang ni about APAD kan? APAD rupa-rupanya is no more an enforcement agency macam SPAD. Macam SPAD dulu. Jadi mungkinkah this particular gap yang membolehkan orang-orang yang tidak sepatutnya membawa kenderaan mereka gunakan peluang opportunity ni until this kind of accidents are happening here and there. Let me ask you student. Kekangan-kekangan sebegini, kalau MOT, APAD, apa semua, kata kita tak ada kuasa nak buat ujian air kencing dan sebagainya. Itu masalah siapa? Itu bagi saya itu adalah masalah kerajaan. Itu Betul. bukan masalah rakyat. Betul. Betul tak? Mhm. Itu adalah masalah kerajaan yang perlu kerajaan mencari jalan penyelesaian. Betul. Kalau MOT tak ada kuasa nak buat ujian air kencing terhadap pemandu-pemandu bas ekspres dan lori dan sebagainya, mereka can always minta bantuan ataupun buat operasi bersepadu bersama dengan PDRM, bersama dengan AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan sebagainya. Betul. They can always do that. Yeah. Tapi kenapa mereka tidak ambil pendekatan sebegitu? Tetapi sebaliknya mereka menunggu sehingga ada kejadian yang meragut nyawa orang awam yang tak bersalah, baru kamu nak salahkan orang lain ataupun kamu nak beritahu pada rakyat, oh kita ada masalah sebegini. Mhm. That's your problem. Rakyat tak nak tahu all that. Betul. You are the government of the day. Kamu ada kuasa di tangan kamu dan gunakanlah kuasa itu untuk mencegah kejadian-kejadian sebegini. Betul. Betul tak student? Betul. I agree. Boleh panggil PDRM untuk buat operasi bersepadu. Jalankan ujian air kencing terhadap pemandu bas, pemandu lori trailer dan sebagainya. Betul. Dan benda-benda gini boleh dijadikan sebuah SOP. Yes. Right? I dengar macam dulu SPAD ni kan, orang gerun dengan SPAD sebab SPAD ni ada enforcement power. They have their officers. They have audit. Mereka akan pergi turun ke terminal. Tapi sekarang mereka dengar tak ada all this kind of things. So, this gap ni, you must fill it up. Like you say. Takkan sebab sekarang ni dah dilonggarkan, you tak nak buat kerja langsung. Betul. Dan siapa yang kawal selia? Boat, ferry. Macam ni. Siapa? Agensi mana yang kawal selia? Dia di bawah kuasa siapa? Itu satu persoalan sekarang. Hanya bila kemelangan berlaku, then we found out actually nobody is actually monitoring them. Yeah. So siapa-siapa nak boleh beli boat, boleh jadikan ferry. Tak perlu lesen. Yeah. It looks like that's how it's happening. And ini baru satu boat yang terbalik. Kita dapat tahu tak ada lesen. Berapa banyak lagi boat di negara ini? Betul. Berapa banyak tempat yang gunakan ferry? Setiap hari. Inilah jurang dia. Jurang seperti ini menyebabkan begitu banyak kemelangan berlaku tanpa sebarang solution. Setuju. I saw the funeral picture. Oh, I tell you, student, betul-betul menyakitkan hati. Ayah, anak kecil dia, dan seorang lagi anak kecil. Betul. And I saw the video and the photos of the funeral. Dan ibu mangsa tu, anak kecil yang meninggal, ibu dia bagi tahu mereka ada minta pada the life jacket dengan boatman tu berkali-kali. Dia kata, oh perjalanan tu hanya 10-15 minit, tak perlu. There you tak go. bagi. There you go.
So that is when the weakness of policy are shown. Bila orang yang sepatutnya buat kerja tak buat dengan betul, bila benda ni terjadi, then you realise benda ni bukan setakat efek barang saja. You effect Nyawa. families, nyawa. Betul. Tak disebabkan kecuaian siapa? Hari ni kita nak kata ini kecuaian siapa? Yang telah kita hilang 3 nyawa. 2 anak kecil dengan seorang dewasa. Mereka dengan senang cakap, oh tak apa kita akan batalkan lesen. But can you bring back Ya, these kids? ya, correct. Tak boleh. Ha. Can you bring back the father? Tak boleh. Tak boleh. I feel very bad. Agensi administratif ni sepatutnya lebih proaktif. Pergilah check. Ini melibatkan nyawa orang. Betul, betul. And then bila ada kejadian-kejadian sebegini, kejadian yang tidak diingini macam ni, barulah kerajaan nak keluar nak kata oh kita ini kerajaan syarikat ni tak ada lesen lah, dia bawa pengaruh dadah lah. Masih nak mempersalahkan orang lain, tapi mereka masih tak nak mengaku itu adalah kesalahan daripada mereka ataupun kecuaian mereka. Sanjuman, saya tanya ya, Sanjun tahu kan contohnya kalau kenderaan awam ni, lori ke whatnot, setiap musim lah berkala kan, dia perlu pergi Puspakom. Puspakom, ya betul. Do you think something similar should be done for the driver themselves supaya mereka pergi check untuk dadah? Tak kisahlah you bawa bas ke, you bawa boat ke, you bawa kereta api ke, pergi check berkala. Mungkin setiap bulan ke, setiap 3 bulan ke, check for dadah, make sure that this driver is competent, and then you allow them to do it. I think if you just do that alone, we can save a lot of life. Setuju. Ya, ini boleh dilakukan secara berkala. Gunalah agensi-agensi yang kita ada. AADK ada, polis pun ada. If we can do all these things, we can make it into SOP. Of course, we might not have the policy in place yet, but I'm sure they can make an SOP so they can do it as a connected agency. Bawa polis, bawa AADK ni. Sudan, ini baru satu kejadian. Melibatkan bas, melibatkan bot. Dalam Malaysia ada beribu-ribu kenderaan e-hailing yang dibawa oleh pemandu yang saban hari kita naik, kita pun tak kenal pemandu tu. How many of those drivers yang berada di bawah pengaruh pengaruh dadah, di bawah pengaruh alkohol dan sebagainya, dan siapa yang monitor semua tu. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diingini berlaku, yang kehilangan nyawa, baru nak kata pemandu tu ada rekod, rekod dadah lah dan sebagainya. Masa tu masih nak mempersalahkan orang. Dan siapa yang menguasakan benda-benda ni? I think that is also very important. Biasanya kan publication of all these accidents ni kan hanya datang setiap musim raya Yeah. Tapi I think we have to publicize these details much more frequently, especially bila melibatkan pengangkutan awam belakang. When accidents happen, kita dengar, kita baca, tapi kebiasaannya the report is hidden atau mereka takkan bagi tahu the full story. We have to increase the transparency. Kita perlu tahu kenapa benda ni terjadi. Kan? Saya harap kerajaan yang ada pada hari ini ialah mereka adalah kerajaan yang menjanjikan bulan dan bintang kepada rakyat Malaysia, tapi semuanya jadi janji kosong. Akhirnya saya harap bila benda-benda melibatkan nyawa orang ni pun janganlah berpolitik. Janganlah buat retorik politik dan sebagainya, dan benar-benar memberikan fokus untuk menangani masalah-masalah sebegini, sebab benda ni akan meragut nyawa orang yang tak bersalah. Betul. Meragut nyawa orang awam, ragut nyawa anak orang, suami orang, bapa orang. I rasa menteri yang berkaitan. Dekat sini siapa ni? Anthony Loke. Anthony Loke. Dia harusnya fokus untuk beri tekanan kepada agensi yang berkaitan, kepada pemilik bas syarikat, bukan saja setakat menjual nombor plate sahaja. Itu saja saya tengok, itu sajalah kecekapan dia, menjual nombor plate fancy, nombor plate madani dan sebagainya. I think he should put more effort in this, because in this 1 year we have been seeing a lot of this. Setiap kali saya nak bergerak di sebelah bas ke apa ke, saya takut. Kita bawa anak, kita bawa keluarga, kita bawa semua orang kan. Saya takut bila kita nak pergi sebelah bas. Itulah nasihat saya pada Anthony Loke, Sultan.
Saya nak nasihatkan Menteri Pengangkutan kita Anthony Loke supaya uh, berhentilah berpolitik, jadilah seorang menteri yang bertanggungjawab. Tak perlu nak sibuk-sibuk jual nombor pelit madani lah, nombor pelit ni, nombor tu. Hmm. Mata-mata nak menjana pendapatan, nak dapat duit sahaja. Tapi di sebelah lain, kejadian-kejadian begini berlaku setiap hari yang meragut beribu-ribu nyawa. Benar. Ini adalah satu tanggungjawab yang amat penting yang perlu dimainkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Kalau kamu rasa kamu tak ada kuasa untuk buat benda ni, berbincanglah dengan dalam jemaah menteri. Jumpalah dengan Menteri Dalam Negeri. Macam mana cara kita nak tangani? Sebab AADK dan polis berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Bincanglah dengan Menteri Dalam Negeri macam mana kita boleh buat operasi bersepadu. How we can handle and tackle this problem. Sebab benda ni melibatkan nyawa orang awam. Buat tugas kamu sebagai menteri. Tak, dia ingat mungkin tugas dia ialah untuk buat become paperless. Itu je, lesen paperless, lesen rubber stamp. Itu je dia fikir. Dia orang tak fikir tugas utama, tugas hakiki sebenarnya ialah untuk memberikan keselamatan kepada rakyat bila mereka menggunakan jalan raya. Betul. That is not in their mind. Until nak jual nombor plate ni, any salesman on the road boleh buat. Betul. You agree with me, Susan? Yeah. Nak jual nombor plate, any salesman on the road boleh buat. Tak perlu jadi menteri. Betul tak, Susan? Tak perlu jadi menteri untuk jual nombor plate. Tapi kerja menteri itu, hanya menteri itu je boleh buat. Yeah. So you buatlah tugas hakiki kamu tu. Tapi sehingga mereka sedar akan tugas mereka, I think this kind of accident is unfortunately going to happen. You tengok kejadian bot terbalik yang meragut 3 nyawa ni. Mereka dah kata, syarikat tak ada lesen, boatman tu bawa pengaruh dadah dan sebagainya. Mereka akan tunggu, rasanya lah, mereka akan tunggu 1 minggu atau 2 minggu sehingga rakyat lupakan benda tu. They will move on. And no enforcement, no action. Nobody knows what action you taken against that particular company. Or have they went and check every other company as well? Exactly. Pergilah check dekat terminal. Betul, macam saya sebut tadi, berapa banyak ferry ada di negara ini dan daripada angka itu berapa banyak yang tak ada lesen. Saya selalu dengar pemandu bas biasanya they take things because they are driving long distance and what not. It's a open secret. Open secret. Yeah, it's open secret. Everybody, every commoner on the road, you talk to them, mereka akan cakap, kalau pemandu bas ni mereka ambil. Kalau kita rakyat biasa pun boleh tahu dan boleh dengar benda-benda macam ni, takkanlah kamu dalam kerajaan kamu tak tahu benda-benda macam ni. Dan apa jalan penyelesaian? Apa tindakan yang kamu ambil untuk menangani masalah ini? Jadi, Anthony Loke, will you go and audit these bus owners? Will you go and audit dekat terminal? Will you go and check these guys whether they're taking drugs or not? Sudah ni lah. Sebab dia menteri, diberikan pemandu, diberikan kenderaan rasmi kerajaan. You bayangkan kalau Anthony Loke perlu naik bas untuk ke hulu dan hilir, berani ke dia tak ambil tindakan? Sebab benda tu melibatkan nyawa diri sendiri. Pasti dia akan buat macam-macam. Ya, dia dapat wildfire kan? Ini dapat wildfire. Ada pemandu. Betul. So, tak faham apa yang dilalui oleh rakyat. Tapi dulu semasa jadi pembangkang, mereka bercakap seolah-olah mereka kalau menjadi kerajaan, mereka akan menjadi kerajaan yang terbaik di dunia. Tapi hari ini selepas menjadi kerajaan, rakyat maki hamun mereka tiap-tiap hari dalam media sosial. Kalau kita baca komen-komen dalam Facebook, TikTok, Twitter dan sebagainya, hari-hari rakyat maki hamun mereka. But you know how DAP is, you know how menteri from DAP is. Mereka semua dah lali, muka tebal. Mereka tak kisah sangat dengan kata-kata ni semua, kata-kata kesat ni semua. They are used to it. Lepas tu mereka buat je, buat bodoh. Jadi kalau saya tengok balik, segala apa yang mereka cakap, segala apa yang mereka memperjuangkan selama mereka menjadi pembangkang, semuanya adalah retorik politik. Semuanya adalah strategi politik dan propaganda politik semata-mata untuk mereka menjadi kerajaan dan berkuasa. Apabila dah diberi kuasa, dah diuji dengan kuasa dan pangkat, mereka gagal. Benar. Jadi tak salahlah rakyat panggil mereka ni kerajaan gagal. Tak salah rakyat panggil mereka menteri gagal. Betul tak, Sudin? Betul. I really wish that this government, especially the ministers, are more proactive.
Kalau you cakap pasal reform, you dendang ni hari-hari before this. Betul. For 25 years. For 25 years. Sekarang ni mereka senyap. Hantu pun boleh tengok, mana saya hantu ke dia orang hantu. Sampai macam tu sebab they are so quiet. Cannot find them. Tapi inilah Sultan, satu benda yang saya nak ingatkan sekali lagi pada rakyat Malaysia dan penonton kita, penonton podcast Sembang Santai ini, saya nak ingatkan anda supaya lebih berhati-hati dan jangan ditipu dengan propaganda politik dan segala retorik politik orang-orang macam ni. Jangan kena scam dengan pembohong-pembohong yang menjanjikan bulan dan bintang. Yeah. Tapi kamu kamu percaya dengan janji mereka tanpa mengetahui bahawa itu adalah janji palsu, kamu mengundi mereka dan jadikan mereka kerajaan. Dan akhirnya inilah padanya yang perlu diterima rakyat apabila kita melantik kena orang, scam. Ya, kena scam dan lantik orang-orang yang tidak kompeten. Setuju. This is what's happening. I really wish for now the ministers take note, or speaking, take note what the rakyat are asking for. Dan sebagai rakyat, saya harap anda semua lebih berhati-hati di jalan. Things not so well yet. Kita harapkan ada ops, audit dan sebagainya dilakukan secara terang-terang, secara terbuka supaya pemilik-pemilik bas, pemandu-pemandu bas dan juga kenderaan awam lain jugalah akan lebih berhati-hati. Sultan, satu lagi isu yang saya nak bawa dan saya nak bawa isu ni kepada perhatian penonton-penonton podcast kita dan juga saya nak tanya pendapat Sultan lah. Kalau kita tengok di Negeri Sembilan dan di Selangor, mereka ada satu bylaw, larangan pekerja asing kutip wang pelanggan di Negeri Sembilan dan Selangor. That means pekerja asing yang bekerja di dalam sesebuah premis, baik premis makanan ke apa-apa premis perniagaan, mereka tidak boleh kutip duit daripada pelanggan. Bagi saya lah, saya ni anak Negeri Sembilan. Dilahirkan di Negeri Sembilan, dibesarkan di Negeri Sembilan. Jadi saya rasa, dan ramai dah beritahu dengan saya, ramai peniaga yang terjejas dah beritahu pada saya dah jumpa mereka dan saya rasa ini adalah satu bylaw atau peraturan yang langsung tak masuk akal. Maybe dia ada pro and cons, tapi saya rasa dia punya cons tu lebih banyak daripada dia punya pro. Okey. Saya bagi satu contoh. Katakan seseorang tu ada kedai gunting rambut. Contohnya, kedai gunting rambut di sebuah pekan kecil di Negeri Sembilan. Okey, kawasan pedalaman. Okey. Dan perniagaan dalam kedai gunting rambut tu tak berapa banyak lah. Katakan perniagaan dia dalam 5,000, 6,000. Kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Dan dia ada seorang tukang gunting rambut, warga asing, bekerja di situ. Untuk kedai itu, seorang je tukang gunting rambut dah memadai sebab perniagaan dia kecil. Yalah, pekan kecil. Ya, kecil. Of course. Within 5 hingga 6,000 sebulan. Ya, faham. Dia lah gunting rambut, dia lah kutip duit, dia lah tukang bersih dan everything. Okay. Dan dengan pelaksanaan peraturan sebegini, dia kena ada seorang warga tempatan, rakyat Malaysia, berada di kedai hanya untuk kutip duit saja. Sebab warga asing tak boleh kutip duit. You rasa masuk akal tak? Dengan dia punya pendapatan sebanyak 5-6 ribu, sewa kedai, nak bayar utility, nak bayar gaji pekerja tukang gunting rambut tu. Dan pekerja asing tu, tukang gunting rambut tu adalah seorang pekerja yang memiliki dokumen bekerja yang sah. Dia ada work permit, everything. On top of these expenses, dia kena tambah lagi seorang pekerja duduk di situ untuk kutip duit saja. Saya faham. Sebab lokal tu tak kerti, tak tahu nak gunting rambut. Faham. Sanjeevan mungkin ialah anak kandung Negeri Sembilan. Saya ni pula anak angkat Negeri Sembilan. Saya banyak masuk ke negeri juga dan lalui banyak pekan, biasanya saya di Lengging, di Ampangan dan sebagainya. So I give you one example dekat pantai, for example. Bukan pantai Port Dickson. Saya apa pantai? Ya, saya tahu. So di pantai ni, of course, it's a very small place. Kedai dia memang about one row ni. Dia ada satu kedai kecilan lah, half shop, satu orang. Obviously dekat sini tak mungkin kita letak 3-4 orang. Satu orang tu lah, macam Tanjin cakap tadi, buat segalanya. Pekerja ni mestinya ialah pekerja yang bekerja full time dan dia jugalah yang akan jaga kedai itu untuk bos dia.
Ada risiko orang cakap, kalau kita guna pekerja asing, mereka mungkin tidak boleh dipercayai, not trusted. But at the same time, if you take in more people, dia akan mengurangkan keberdayaan sesebuah kedai itu. Because now there is additional cost. Yes, betul. Setuju. Peniaga kecil ni kena sara kos tambahan untuk seorang pekerja baru Betul. yang mungkin tak kompeten. Dia mungkin tak pandai potong rambut, dia mungkin tak pandai buat bersih. Dia tak nak bersihkan. Orang Malaysia tak nak bersihkan rambut-rambut. Dia tak nak sapu sampah semua. That is very very common ya. Ini akan menyusahkan orang kita juga sebenarnya. Then what happens then? Takkan letak satu orang tu untuk berdiri angkat duit je. Tapi ini untuk gunting rambut. Macam mana kalau dekat pasar malam? Contoh, kalau orang jual aiskrim. Betul. Setuju. And many other Kalau small kita tengok- sectors in Negeri Sembilan. Kalau kita tengok Negeri Sembilan, Selangor atau kita pergi mana-mana, kita tengok the ice cream vendors yang jual aiskrim dengan motor, jual roti dengan motor. Hari ini satu ketika dulu ramai orang warga tempatan, orang Malaysia yang jual. Tapi hari ini kita tengok at least 90 out of 100 adalah warga asing. Betul. Yang jual aiskrim, yang jual roti dan sebagainya. Mereka naik motor, mereka menjaja, mereka menjual, mereka kutip duit. Apakah itu bukan satu kesalahan? Dan kenapa kerajaan negeri tak ambil tindakan semua itu? In the first place, saya rasa peraturan sebegini, this kind of bylaws, adalah satu langkah yang sangat tak bijak. Sangat tak masuk akal dan membebankan peniaga tempatan. I rasa ini isu birokrasi. Mungkin pendapat pertamanya ialah mereka ingin mengurangkan penggunaan pekerja asing. But at the same time, we must be realistic. Betul ke orang kita ni nak bekerja in that role? Contohnya jual aiskrim. Betul ke orang kita nak duduk belakang dia kutip duit? Betul? It sounds funny. It doesn't make sense lah. It doesn't make sense. Tak masuk akal langsung. Kan? Adakah orang kita nak duduk dekat dalam sebuah barber shop, kerja dia kutip duit je? Does that make sense even for the owner? Ini semua ialah birokrasi yang mungkin simplistic solution. Orang-orang yang berkuasa di atas itu mengambil a very simplistic solution untuk menyelesaikan isu. Tapi dia bukan menyelesaikan. Dia menyukarkan lagi sebenarnya orang-orang kita untuk berniaga. Dah lah perniagaan hari ini semakin susah. Tambah pula kerana birokrasi. Apa jadi dengan dia orang nanti? Ini masalahnya, Sudan. End of the day, dia balik pada pemerintah. Okay. Kalau you tanya saya pendapat saya akan mempersalahkan kerajaan negeri, pimpinan kerajaan negeri, menteri besar dan mereka yang berada dalam kerajaan negeri pada hari ini. Baik kerajaan negeri Selangor ataupun kerajaan negeri Sembilan. Kita ambil contoh kerajaan negeri Sembilan. Mereka ada masa untuk memikirkan benda-benda yang tak masuk akal macam ni, yang membebankan rakyat tempatan. Tapi kita tengok Pantai Port Dickson adalah satu aset besar untuk kerajaan negeri Sembilan. Tapi sudah ni tengok keadaan Pantai Port Dickson. I travel to that place. Looks very rundown today ya. Yeah. After You look kita at nampak begitu rundown. Siapa MP di sana? Ahli Parlimen Port Dickson adalah Menteri Besar Negeri Sembilan. Oh, really? Datuk Seri Aminuddin Harun. Itu kawasan dia? Ya. Satu ketika dulu ahli parlimennya adalah Yang Amat Berhormat Tambun. Oh. Yang kemudiannya berhijrah ke Tambun. Okay, faham. It looks very rundown. Dengan begitu banyak bangunan-bangunan yang... Kamu jadi ahli parlimen Port Dickson. Kamu jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Apa yang kamu dah buat untuk membangunkan satu aset yang cukup bernilai untuk Negeri Sembilan yang boleh membawa pendapatan pada kerajaan negeri. Correct. Tapi a lot of tourism dollars dekat sana kan? Kamu berkuasa, kamu ahli parlimen dan kamu juga adalah Menteri Besar. Sebagai ahli parlimen, kamu boleh je minta pada Perdana Menteri yang juga merupakan mantan ahli parlimen Port Dickson untuk memberikan peruntukan untuk membina kilang ke pusat-pusat pelancongan ke, untuk menaikkan lagi taraf kehidupan di kawasan itu, untuk memeriahkan lagi kawasan itu supaya lebih ramai orang datang. Kita tengok Melaka contohnya. Kenapa tiap-tiap hujung minggu ada rakyat Singapura boleh masuk ke Melaka? All the way from Singapore. From Singapore, mereka boleh masuk ke Melaka. Kita tengok orang dari Indonesia, daripada Indonesia dan Thailand boleh masuk ke Pulau Pinang. Ramai masuk. Tapi Medan dengan Negeri Sembilan, dengan Port Dickson, je seberang je. Betul.
Indonesia tu seberang je. Ada KLIA Airport di sebelah. Ada jetty, Sudan. Betul juga. Ada jetty di Parkison. Betul. Kenapa tak gunakan, membangunkan jetty itu, membesarkan lagi dan buat sesuatu yang boleh menjana pendapatan pada rakyat Parkison dan juga kerajaan negeri. Kamu tak boleh nak fikir. Tak tahulah, tak tahu fikir atau tak ada kemampuan untuk fikir. Saya tak tahulah. Kena tanya pada MB. Kamu dah hampir, ini dah second term. Yeah. Ini dia punya second term menjadi menteri besar. Dalam term kedua ni, dah berapa tahun dah? 7 tahun dah. Dah hampir 7 tahun. Apa yang kamu dah buat untuk Negeri Sembilan? Yang boleh mendapik dada dan kata, oh ini adalah pencapaian kita. Yeah. Di Negeri Sembilan. Kita dah membangunkan Negeri Sembilan. Tak ada. Saya anak Negeri Sembilan, saya tahulah. Berapa banyak masalah di Negeri Sembilan. Tiada sebarang anjakan di sana. Betul. Tapi benda-benda yang boleh membebankan dan menyusahkan orang, pandai pula fikir. Dia fikir ke atau dia terikut-ikut dengan jejak Selangor, saya tak tahulah. Wow, dia macam tu ya. So coming back kan to this pekerja asing ni kan. I do feel contohnya pekerja asing ni, kalau mereka ni pekerja asing berlesen, we should allow them. No, kalau mereka ada permit, mereka adalah pekerja warga asing yang sah. Saya rasa tak ada masalah. Yeah, you should not do a blanket rule say everybody they cannot do work. Exactly. Tak boleh. So mereka berlesen, sah. Ada permit bekerja dan sebagainya. Mereka adalah pekerja yang sah bekerja di Malaysia. Okay. Jadi apa masalahnya untuk mereka kutip duit daripada pelanggan mereka? If it is also a protection mechanism, tak apalah, lesenkan mereka lagi. Wujudkan satu sistem pendaftaran ke apa ke untuk build upon that. Tapi janganlah buat blanket rule yang menyusahkan rakyat. Kita tak boleh feel that kita ni mempunyai pandangan besar-besaran untuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni biasanya sektor-sektor ni amat kecil sekali. 1 or 2%. Bila buat macam SME ni di business di Negeri Sembilan ni beroperasi untuk 1,000 pekerja, it's not the case. 1 or 2 people kind of a workforce environment requires a different kind of a mechanism. I agree. Kan? Ini adalah biasanya premis-premis perniagaan yang berskala sangat kecil. You know, small enterprises. Kedai gunting rambut, kedai dobi, kedai makanan kecil dan sebagainya. Dan bila kamu buat peraturan-peraturan macam ni, dia menyusahkan mereka. Kamu bukan membantu mereka. Dahlah kerajaan hari ini naikkan segala-galanya. Harga segala-galanya naik. Dahlah peniaga dan rakyat awam, rakyat biasa cukup terbeban hari ini. Ditambah pula dengan peraturan-peraturan bylaws, benda-benda yang tak masuk akal macam ni. Saya harap orang-orang negeri, contohnya pemilik syarikat kecil-kecilan, tak kisahlah warung ke bisnes kecilan, kedai gunting rambut ke, bersuaralah. Saya the way I look at it, saudara, saya rasa isu ini adalah satu isu yang cukup membebankan peniaga kecil di Negeri Sembilan dan Selangor. Dan saya rasa peniaga-peniaga ni yang mereka juga merupakan pengundi dalam pilihan raya. Oh, mereka mengundilah. Of course lah, ini semua. Jadi takkan dilupa pula kita punya MB ni. Saya rasa pengundi-pengundi ni, peniaga-peniaga ni yang juga merupakan pengundi, ini isu ni cukup membebankan. Ini satu sebab yang cukup baik untuk mereka tumbangkan kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan pada PRU yang akan datang. Betul. Kalau kamu keep on repeating the same mistake, lantik orang-orang yang tak kompeten, beginilah dasar-dasar yang mereka akan bawa. Mereka akan terus-menerus menyukakan hidup anda. Mereka akan terus-menerus menekan lagi. Bila lama sangat memerintah, mereka rasa mereka lupa diri. Lupa daratan dan mereka rasa mereka akan kekal berkuasa sampai dunia kiamat. Kita cakap nak bantu rakyat, mereka kata. Tapi sebenarnya mereka tak bantu rakyat. Bukan madani, mereka manipulasi je bang. Bantu diri sendiri. Sultan, kita dah masuk bulan Julai. Ya, selamat datang ke bulan cukai Malaysia. Bulan Julai dah masuk. So jadi mulai 1 hari bulan Julai pelaksanaan ataupun mereka memperluaskan lagi cukai
SST ini daripada 6% ke 8%. Benar. Saya selama-lamanya akan ingat 1st of July, 1 hari bulan Julai itu sebagai Hari Cukai Negara. Betul. Dan bagi saya itu adalah pencapaian terbesar Kerajaan Madani. Benar. Saya ingat lagi ya, bila mereka bermula kan, mereka cakap mereka akan bawa konsep ramah. Ya. Setahun je benda tu ada. Habis je seorang menteri tu meninggal, terus mereka lupakan the entire concept. Ya. Second itu mereka mula memperkenalkan SST. Kali ini mereka memperkenalkan dan memperluaskan skop dia lagi. For the last 1 year, rakyat semakin hari semakin cakap kita susah. Tetapi akhirnya apa kerajaan buat? Tambah cukai. Saya pelik. Apa sebenarnya yang bermain di minda mereka? Ramai tak faham. Inilah persoalan yang rakyat pun tertanya-tanya, masih tak ada jawapan. Especially kan? Tapi hakikatnya SST dah dinaikkan, Okay. dah diperluaskan dan sudah dilaksanakan sekarang. Kita dah masuk Julai, nak tak nak, setiap benda yang kita beli, setiap benda yang kita spend, kita kena bayar juga penambahan 2% itu. Hari ini saya menang, besok Saya tak faham kenapa kerajaan pada hari ini tergesa-gesa sedangkan berbilion-bilion wang masuk daripada banyak negara asing ke Malaysia. Kan itu retorik yang selalu PMX cakap bila dia pulang saja daripada negara-negara asing. Berbilion-bilion saya sudah sign MOU. Apa jadi dengan berbilion-bilion itu bang? kalau FDI masuk berbilion-bilion, kenapa masih nak kenakan SST tambahan pada rakyat dan membebankan rakyat? Dan satu lagi ironinya Sudan. 1 Julai SST ini diperluaskan dan mula dilaksana. Dan 1 Julai jugalah Perdana Menteri keluar negara selama 7 hari. Mulalah balik dia punya. Saya tak pasti dia ni menteri Malaysia ke, dia ni Perdana Menteri Malaysia ke, dia ni foreign minister ke. Saya tak faham. Sebab I tengok kerja dia terbang je. Tak Sudan, kita bersangka baik. Okay. Saya nak cadangkan pada Yang Amat Berhormat Tambun, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya beliau berhasrat untuk buat reshuffling of cabinet, sebab ada kekosongan kan, ada kekosongan menteri. Saya sarankan supaya beliau ambil portfolio Kementerian Pelancongan di bawah beliau. Alang-alang beliau selalu keluar negara, boleh jugalah buat kerja Menteri Pelancongan. Betul. Benar juga. Kan? Menteri Finance simpan jugalah. Simpan juga sebab perlukan duit apa nak melancong ni. Dia simpan ke tak simpan, sama je Sultan. Sama je dia simpan Kementerian Kewangan ke tak simpan ke bawah portfolio dia, sama je. Sama je. Tapi Menteri Pelancongan ambil. Tambah lagi. Kalau boleh tambah lagi. Jadi Menteri Pelancongan sekali lah. Saya pelik tau sebenarnya sebab SST ni, are we ready for that? Sebab I tengok banyak sektor not ready for it yet. Mereka baru are trying to survive out of SST, e-invoice, all these things, you're burdening the people. Betul. You're burdening the commoners. Betul. All these business leaders dah bagi amaran. Kumpulan pengguna consumer groups pun dah bagi amaran, dah bagi warning bells. Tapi kenapa mereka tak nak dengar at this point right now? Saya tak ingat pun dalam buku harapan mereka tu mereka bercakap mereka akan naikkan cukai. Is that what they want? Rakyat yang penyokong-penyokong PH ni, mereka selama ni buka mulut je, harga minyak turun kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Pendidikan jadi percuma. Hari ini dia perluasan skop SST ni, pendidikan pun kenalah. Pendidikan pun kena bayar tambahan. Tapi Anwar cakap Apple dengan Orange dah tak ada lagi dah. Kang saya maki Kang. Encik avocado tak faham. Benda-benda besar seperti pendidikan, kesihatan, a lot of very intrinsic things that is needed ni kan. Bila you SST kan benda tu, macam mana dengan rakyat? Adakah mereka akan berupaya untuk pay this extra cost? Can they think, for example, kan? Contohnya pendidikan. Ada charge tambahan di sana. Betul. Orang yang ada anak kecil, kalau katakan suami je kerja, isteri tak kerja, anak 2 orang, nak hantar anak
ke tadika ke, nak sekolah ke. Every parents, itu adalah impian setiap ibu bapa untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak mereka. Mhm. So, mereka akan mencari pusat pendidikan yang Baik. berkualiti baik, Benar. berkualiti tinggi. Dengan peluasan SST, tambahan dan sebagainya, kamu membebankan mereka. Kamu tak membantu, dah lah tak bagi pendidikan percuma. Tapi sekarang ditambah lagi beban mereka. Kamu paksa mereka untuk keluar, bayar lebih lagi. Saya faham. Itu bukan membantu namanya. Itu menyukarkan. Itu saya tengok ni satu komen ni tulis SST ni sakit sampai terkesan. So today the scope of things that getting inside SST lebih besar daripada things that is not. In fact, it is much more easier to tell things yang tak kena SST. Kebanyakan benda dah mula dikenakan SST. Dan kalau kita tengok mantan Menteri Ekonomi Hafizi Ramli, mantan Timbalan Presiden PKR, daripada parti Perdana Menteri sendiri, hari ini selepas tidak lagi menjadi Menteri Kabinet, beliau sendiri keluar dalam podcast dan sebagainya mengeluarkan kenyataan. Beliau menunjukkan dan memberitahu pada rakyat banyak benda yang dia sendiri tak setuju. Apa yang kerajaan buat salah. Itu adalah pemimpin parti dan merupakan mantan Menteri Kabinet. Orang mereka. Orang kamu tahu. Orang kanan lagi. Yeah. Orang kedua lagi. Betul. Orang kamu sendiri kata apa yang kamu buat tu salah. Dasar-dasar kamu tu salah. Tapi dengar ke tak dia orang ni? So sekarang ni obviously you want to perlukan cukai. Tapi buatlah cukai sampai dia tak beri kesan kepada B40, kepada SME kecil-kecilan. Tapi janganlah charge mereka so badly. First Julai ni dah begitu banyak charge yang dikenakan. Saya tak pasti sama ada sektor-sektor kita ni boleh mampu untuk terus hidup lagi selepas ni. I'm expecting there's going to be a slowdown effect. Especially lepas ni lah. Saya dengar banyak kawan-kawan bisnes saya pun banyak yang sudah mula takut untuk spend. They're expecting there is going to be a slowdown. What do you think? Is this going to menekan lagi orang-orang kita? Orang-orang rakyat kita? Sudah tentu, Sultan. Itu soalan tu tak patut tanya pun. Tak patut tanya ya? Because there is a chain effect. SST naik, segala-gala logistik naik. Parking pun naik, telecommunication naik. Sektor perkhidmatan pun naik. All those things are things that we use daily kan? Ya, benda yang kita guna setiap hari. Dan dia akan naik cost lagi benda ni. Betul. So kalau harga dia SST naik, apa yang jadi? Segala-galanya, harga barang pun naik. Ya, betul. Betul tak, Suzan? Ya. And this is going to affect the daily average person. Whether they like it or not, it's going to impact them. Ya, I agree. I totally agree. Bila kita senyap pasal isu-isu ini semua, this is what happens. Kerajaan menekan. And that is also the reason why we keep on talking juga. Sebab kita nak jadi that wall that speaks up for people. Itulah Sudan saya nak kata. Dengan kerajaan Madani ni, bukan pembangkang je buat kerja pembangkang. Tapi rakyat biasa hari ini, rakyat Malaysia, setiap seorang rakyat Malaysia adalah pembangkang hari ini. Sebab rakyat dah mula menyuarakan rasa tidak puas hati mereka, rasa kebimbangan mereka dengan segala benda yang dibuat oleh kerajaan Mahaldani. I agree. I really hope, especially now after this, people should scrutinize list warta tu. Kalau ada barang-barang yang tidak sepatutnya, bercakaplah. Speak about it. Kalau kita tak bercakap pasal oren hari itu, apple hari itu, I rasa dah kena cukai. Dia macam saya katalah student tadi, rakyat pada masa akan datang perlu bijak menilai antara pemimpin negara, pembangkang, orang-orang politik dan pembohong. Benar. Rakyat perlu bijak menilai siapa dia orang politik, ahli politik, siapa dia pembohong. Benar. Dan especially juga letaklah orang-orang yang kompeten. Kalau letak orang yang jadi calon menteri pelancongan jadi Perdana Menteri, inilah yang kita dapat, kan?
So then saya kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang di luar, Hmm. kita dengar luahan hati mereka, keluhan mereka, kita boleh menjiwai masalah yang dihadapi mereka. Dahlah gaji tak seberapa, kenaikan gaji tu tak seberapa. Tapi kenaikan yang kecil tu daripada 1,500, 1,007, Hmm. kenaikan RM200 diambil balik daripada mereka melalui benda-benda macam ni. Kenaikan SST lah, kenaikan harga barang lah. Benar, benar. And I tell you how this impacts. Yesterday somebody contacted me on message. Anak dia dapat polytechnic dekat Port Dickson. Ibu dia ni single mother, bekerja, gaji 1,800. Potong-potong everything dapat 1,200. Dengan kenaikan harga barang. They actually don't even have the money to send the kids to study. Minta tolong. Mungkin untuk orang-orang yang tinggal dekat Hartamas ke Monkiara ke, no, a little bit of increase does not bother you so much. Tetapi kepada orang-orang yang berada di pekan-pekan kecil, yang bergaji kecil, small increases like this actually is very, very burdensome. I agree, Sudin. Let me tell you. Bila Sudin sentuh perkara ni kan, saya nak kongsikan dengan Sudin. Mungkin orang yang hidup di Lembah Kelang ataupun mereka yang bergaji besar, mereka yang diberi kenderaan kerajaan, welfare dan pemandu, mereka tak rasa masalah rakyat. Mereka makan avocado bang. Bila Mereka, yang makan apple dengan orange je saya rasa faham. mereka takkan faham masalah rakyat. Mungkin untuk seseorang yang bekerja di Lembah Kelang, RM50, RM20 tu tak besar. Tapi student saya pernah melihat orang, dia RM20 tu cukup besar. RM20 tu dia boleh guna untuk makan 3-4 hari. Benar. Di kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan luar bandar, RM20 tu cukup besar untuk mereka. Benar. In fact, from my parents back then also when I was growing up, RM20 itu is a very big amount of money. Itu back then, student. I'm talking about now. Wow. Yes. I'm talking about now. At this very moment as we are sitting here and talking, RM20 itu cukup besar. Nak bagi duit belanja untuk anak pergi sekolah. Sebab tu RM1, RM2, tu pun beban untuk mereka. Tak ada duit. Tiap-tiap hari garu kepala. Besok anak nak pergi sekolah, nak bagi duit apa? Bungkus makanan daripada rumah. Yeah. Tapi rumah nak buat makanan pun tak ada duit nak beli barang. Sebab tu semakin hari, semakin you lihat reaksi daripada rakyat. Tak kisah di social media, Facebook ke, di TikTok ke. Bila tengok je komen-komen atau apa-apa input daripada kerajaan, semua orang marah, geram sangat di ruangan komen. Bukan marah, maki hamun. Benar. Because the reality of the situation ni, mereka ingat orang-orang di pedalaman, orang-orang di kampung, orang-orang di estate ni, mereka boleh senang-lenang je bagi RM5 untuk makan. Senang mereka bergaji RM5,000, RM6,000 di perkampungan. Bukan. Gaji kecil. Cukai-cukai ni begitu membanggakan. Betul, Sultan. Tapi itulah, Sultan. Saya nak memberi peringatan sekali lagi kepada penonton-penonton kita kan. Dan semua yang menonton video TikTok dan YouTube kita, podcast Sembang Santai. Bila memilih pemimpin, pilihlah yang berintegriti, yang beramanah, yang ada rasa tanggungjawab pada rakyat. Dan bukannya memilih pembohong yang hanya berikan janji-janji palsu, yang menjanjikan bulan dan bintang, tetapi apabila sudah berkuasa, dia kencing rakyat. I hope they look at that. For time being, apa yang kita boleh buat? I think that is also something that we have to look at. Especially kita perlu, unfortunately tell people, you kena ikat perut. Ataupun you kena cari kerja baru. I think that's what's going to happen. But to be honest, pilihlah kerajaan yang lebih kompeten. I setuju. Ya, kerajaan yang kompeten mungkin akan ambil masa untuk lihat adakah pelaksanaan ni perlu dibuat pada waktu sebegini, ya, ataupun perlu ditunda. I think they look at that. Ataupun skop, adakah kita perlu perluaskan sampai sebegitu rupa, sampai membebankan rakyat. Benar. At the point where the government of the day supposed to bagi dana khas untuk SME, perlu bagi dana bantuan untuk business people, untuk pengguna. Janganlah waktu tu pula engkau kenakan cukai itu, ini dan pelbagai lagi. Kita kritik ni mungkin orang kerajaan fikir kita sekadar kritik. Sebenarnya tidak.
kami sensitif kepada permasalahan rakyat. We are trying to tell you something. Orang marah ni, kami harap jadi kami jadi medium untuk engkau kenal apa sebenarnya isu. We know you are not walking to the grassroots level. We are. So we are telling you, jangan jadi elitis sangat. Ingat semua orang makan avocado. Sultan ingat tak dulu ketika Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri, ada seorang saudara ni, dia duduk atas jalan raya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri, kan. Saya hari ni saya betul-betul rasa nak jumpa saudara tu. Saya nak kalungkan bunga malai dan ucap tahniah pada dia. Saya tak tahu apa jadi dengan abang tu, tapi dia terus hilang daripada radar ya. Tapi kalau saya jumpa dia hari ni, saya nak kalung bunga malai dan saya nak ucap tahniah pada dia lah. Saya ingat lagi got one guy at the time kan, dia untuk Indian guy, dia tattoo muka Anwar. I tak tahulah dia simpan lagi ke tak tattoo tu. Itulah rakyat Malaysia ditipu. Rakyat Malaysia kena scam. Ya benar. Mereka kadang-kadang terbawa-bawa dengan janji-janji palsu kan. Rakyat tak sedar. Mereka nakkan Nelson Mandela. Okay. Tapi akhirnya dapat. Saya tak nak cakap lah. Tak apa, nanti Sanjay beritahu lepas. Saya beritahu. Lepas. Kalau beritahu sekarang jadi masalah nanti. Jadi masalah lain pula kan. Okay. Alright.